Soalan 9. Okey murid-murid, so sekarang berdasarkan graf, nyatakan limit di mana x menghampiri 0 untuk fx ataupun had. Okey, jadi kita tengok bila x menghampiri 0 kat sini. So mana yang terkena? Negatif 2. So jawapan negatif 2. Okey, so kita nak cari nilai m di mana x menghampiri m yang tidak tertakrif. Okey, mana tidak tertakrif? Tidak tertakrif adalah yang sini. Ini sebenarnya graf reciprocal ni. Okey, so tidak tertakrif dia sentiasa menghampiri kat sini je. Mana dia punya garisan macam garisan asymptot dia kat sini. Dekat sini ya. Alright, so x sama dengan 1. So, inilah undefined sebab garisan kita, graf kita menghampiri sahaja, tidak menyentuh. Okey, so nilai m kita 1. Okey, seterusnya soalan B. Diberi fungsi kecurunan. Ini fungsi kecurunan dan dia dah bagi titik L ni sebagai kita punya titik pusingan. Okey, ataupun turning point. So, find the value of P. Okey, macam mana ni nak cari P? Okey, nak cari titik pusingan mesti kita equalkan fungsi kecurunan ni dengan kosong. Ni fungsi kecurunan. Okay, this is our turning point. Okay, so nak cari nilai x ni sebenarnya, dy dx ni mesti sama dengan kosong. Okay, jadi kan kita dah ada titik 1y ni, kita replace lah. Bila x kita 1, kita replace, terus kita dapat nilai p. Kan? Okay, so selesai. Jom kita tengok nombor 2. Okay, kita nak state the nature point of L. Okay, sifat titik L. Okay, so kalau kita nak cari sifat titik ni ada 3. Sama ada di minimum ke, maksimum ke, ataupun titik lengkok balas, inflection point. So sekarang, kalau nak tahu the nature of the point, we have to differentiate the second derivative. Differentiate the second derivative, differentiate kali kedua. So, cikgu buat Okay, this is the first differentiate. Okay, and then cikgu replace dulu nilai P tadi. Okay, the second derivative is dapat 6x minus 6. And then, okay, we have to substitute the value of x in the second derivative. So, kamu kena ingat. Kalau, okay, so sekarang kita tengok oh, kita punya second derivative 0. Kalaulah kita gantikan nilai x, d square y dx square kita positif, maksudnya minimum. Kalau nilainya negatif, maksudnya maksimum. Tapi how about if our value is 0? So, bila value kita 0, that means L is point of inflection. Titik lengkok balas. Yes.